Cara-cara nak keluarkan lori daripada kawasan sempit. Jangan tekan-tekan. Oh, Acik. Boleh dah jumpa Acik. Sikit lagi tu. Tengok situ, tengok situ. Macam hampir sekali. Ini rumah siapa? Ini rumah Acik Zainab. Acik ni customer angel daripada Gudang Bosijan. Acik ambil set Cobra 6,000 lebih. Alhamdulillah hari ni Angel sempat follow kita orang dengan tim Boyjan, sempat ikut hantar barang rumah customer satu persatu daripada area Muar, Melaka naik sampai ke Port Dickson. So ini stesen driver lori macam mana aku akan lori daripada satu kawasan yang agak kecil. Kebiasaannya ada setengah kampung ni dia punya kawasan kecil, lepas tu dia punya wayar tu agak rendah. So macam kita orang, lori kita orang ni 21 kaki. Paling mudah kena standby galau untuk elak daripada wayar ni tanggal ataupun terlanggar. Tengok. Ini kali pertamanya Boyjan. Bukan kali pertama. Ini Boyjan ajar macam mana kita nak handle bila lori besar nak keluar daripada satu kawasan kecil. Okay. So korang ada tak suggestion dekat area mana lagi nak Boyjan gerak hantar rumah customer? Wow!